Curang ni sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Tak kisahlah, ustaz tak ustaz, penasyid tak penasyid, cikgu tak cikgu, doktor tak doktor, engineer tak engineer, apa sahaja. So, secara ringkas punca dia ada beberapa lah. Pertama, punca tentang situasi dan keadaan. Apa yang berlaku dalam rumah tangga. Itu juga boleh menyumbang kepada menolak pasangan untuk berlaku curang. Iaitu faktor penolak. Jadi juga faktor penarik. Iaitu kita mungkin baik dengan pasangan kita, tak ada isu. Tetapi di pejabat pasangan kita ada seorang yang lebih dekat dengan dia dan menyebabkan dia berpeluang. Boleh jadi juga untuk curang. Kita nak mengatasi isu curang, kita kena kenal pasti apa punca spesifik yang berlaku kepada sama ada pasangan kita ataupun yang berlaku kepada diri kita. Sebab curang juga boleh berlaku tanpa niat. Curang yang berlaku bukan dimulakan dengan niat untuk curang. Tetapi dia dibawa sedikit demi sedikit, keadaan-keadaan itu tiba-tiba akhirnya timbul keinginan dan tercuranglah. Maknanya niat tu lambat, bukan daripada awal.